Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini kita ada bersama satu legend dalam dunia SUV. Aku rasa SUV mempunyai jangka hayat yang paling panjang ialah XC90. Satu platform bertahan lebih 10 tahun. Yang ini pun dah dekat nak 10 tahun. Rupa dia masih lagi lebih kurang sama daripada yang first one. Kalau Porsche ada 911, Volvo ada XC90. So, kenapa XC90 ni nyawa dia panjang sangat? Antara sebab kenapa dia nyawa dia panjang sangat, sebab it is very good from the get-go. Keluar je daripada kilang, lepas habis je dia orang lukis, terus dapat A+. Inilah keretanya. Dan kereta ni tapi dia satu je masalah dia, iaitu dia punya jenama. Pada aku Volvo ni, dia punya jenama ni memang kuat. Tetapi kuat dia tu mungkin pada satu tahap di mana fokus dia terlalu banyak kepada safety dan tak cukup banyak kepada dia punya design. Which is a sad thing because bukan kereta dia tak cantik, tapi dia tak cukup fokus, tak cukup market, tak cukup push kereta dia sebagai something desirable, something yang betul-betul you nak because it just looks cool rather than you nak sebab kereta ni selamat. So kalau you tengok XC90 ni, ciri-ciri ataupun design features yang memang kekal lama macam Torx hammer, dan the grill punya design tu semua adalah orang kata a very traditional, a very established way of doing things. But except untuk kali ni, kalau you tengok grill tu, Volvo membuat satu perubahan yang besar. Dia sekarang ada criss-cross punya line macam tu yang menyebabkan sekarang ni buat kali pertama grill tu actually looks desirable. Sekarang grill ni dah boleh lawan dah grill Mercedes, grill BMW. This is something that they should have done a long time ago. Well, better late than never, orang cakap kan. Since dia punya perbezaan kat luar ni tak banyak sangat, apa kata kita start dengan driving dulu. Let's go. Sebenarnya banyak sebab lah kenapa kalau you tengah cari SUV keluarga yang mewah sikit, yang inilah antara pilihan yang you patut fikirkan. Yang pertama sekali sebab ini sangat stylo. Pada mata saya, ini lebih stylo daripada anything from Germany. Kenapa dia stylo? Sebab dia punya Swedish design sensibility tu pada saya, dia punya minimalism dia tu tak sampai kosong langsung. It's still minimalist. They give you apa yang you perlukan dan dia sorok apa yang you tak perlukan. So as a result, you ada cabin yang nampak teratur, kemas, tapi tak boring. That's I think one of the main reason. Daripada luar pun sama sebenarnya cerita dia. One of the prettiest car yang sekarang ni ada, for me, is the wagon yang Volvo buat, iaitu V60. Tapi kereta tu, for love of money, orang tak nak beli. Tu saya kesian tu sebab I think the styling of this Volvo is something that Volvo should really focus on. And for 1 or 2 seasons, forget talking about dia punya safety features because I think that's already a given. Nama you Volvo is a given. You are a safety leader. So now, cerita kat I, kenapa this car is the one that you should buy because it's a very beautiful car. So, pada saya, there are so many things yang just cantik pasal kereta ni. Among the things yang cantik tapi practical, tengok dia punya meter ni. Meter dia ada, sebab dia gunakan Android forecast. So meter dia boleh present peta sekali dengan semua maklumat-maklumat yang you perlukan dekat dalam satu tempat. So you tak payah nak sebut-sebut tengok sini untuk you punya map function, semua ada dekat situ. Dan kalau you gunakan the head-up display, dia akan tunjuk dekat atas tu juga you punya turn by turn, kat mana nak corner, berapa meter lagi dan sebagainya. So itu saja dah membuatkan pemanduan you dengan kereta ni seronok. And of course, because benda ni family SUV, memang kebanyakan kita tak fikir tentang high performance driving lah. Bila budak-budak dalam kereta, especially kalau you ada anak kecil, duduk dalam child seat lagi, takkan you nak bawa laju kan? So you akan bawa relax je. So dalam kita memandu dengan tenang tu, you boleh duduk and enjoy some of the best sound system yang you boleh jumpa dalam kereta yang keluar X Factory sekarang. This Bowens and Wilkins ni dah berapa lama dengan Volvo,
And memang tiap-tiap kali kalau you duduk dan you seorang yang pandai lah nak bega benda tu, nak tune it exactly to your ni, you akan dapat cabin yang dia punya sound system tu rasa penuh. Dia punya bass punya level just cukup. Dia punya 3D space ni you boleh rasa lapang dia punya recording tu. And the clarity, voice, all the different instrument, memang you boleh feel this is a really nice sound system. And also sekarang ni cabin yang baru ni saya suka sebab dia orang dah makin tone down lah. Dia punya kayu-kayu ni semua, so it's almost monochrome sekarang, monochrome grey dengan the fabric grey ni grey. And that to me is one approach of doing it. Obviously you can have mungkin wood yang color kuning sikit ke, more brown, itu terpulang pada masing-masing lah. But I do like this particular car in this grey monochrome, especially since luar dia pun warna kelabu. Yang lain tu saya rasa ni ada mungkin this trim and this bevel dekat kereta ni, I think dia dah improve sikit kot, nak bagi nampak smaller, thinner bevel. So this nampak a bit more solid lah, a bit more premium dekat sini. Dulu mungkin there is like mungkin a metallic finish ke ataupun plastik, saya pun tak ingat. But now it looks quite nice. These are all previous design. But things yang elok dan tak payah nak tukar lagi dah. It still works beautifully. Even the control shortcuts kat bawah ni, this is dah lama sangat dah kita dah kenal. All this control, it works just well. And if you're passenger lah nak main kat sini, pasal driver kita main semua kat sini aja. All your controls kat sini are easy to understand and you can just have it all here. Ini saya nak ceritakan 20 perkara yang saya rasa you kena tahu mengenai Volvo XC90 ni sebelum you buat keputusan untuk membeli sebuah SUV keluarga yang premium. Yang pertama ni yang paling obvious lah, iaitu Volvo ni memang datang dengan full spec in terms of dia punya safety features. Ini memang dapat lengkap, usually 5 bintang, 6 bintang, whatever yang maksimum yang boleh dapat. Dari segi ujian, sama ada daripada IIHS ke, NHTSA ke, Euro NCAP ke, mana-mana pun memang ini memang kereta yang selamat, penuh dengan ciri keselamatan. Antara ciri keselamatan dia yang menjadi favourite saya lah dia punya adaptive cruise control yang mempunyai kadar pecutan, membrake dan kawalan steering yang paling rasa semula jadi macam manusia yang memandunya. Paling dekat lah, nak kata sama macam manusia tak, tapi paling dekat antara yang banyak-banyak yang kita boleh dapat dalam jenama-jenama premium daripada Eropah. Yang kedua ialah dia punya hybrid system. Jadi kereta ni mempunyai enjin hybrid di mana ia menawarkan 455 kuasa kuda ataupun 339 kW dan 709.09 Nm of torque. So dalam memandu kereta ni you tidak akan terasa macam kekurangan langsung. Dia bila you memang push dia, there's a lot of performance. Tapi ada satu caveat lah, bateri tu kena penuh. Bila bateri tu tak penuh, dia punya performance jadi kurang sikit. Actually kurang banyak. So yang ketiga saya nak beritahu you tentang performance dia masa enjin dengan bateri tengah full lah. Kalau bateri tengah full, you boleh dapat 0 to 60 dalam masa 5.4 saat. Ini satu masa yang cukup laju untuk sebuah SUV yang besar begini, yang family oriented. Dan yang keempat, saya rasa cabin XC90 ni daripada dulu sampai sekarang understated dan sangat-sangat stylish. Kemasan baru yang saya suka sekarang, fabric di sini dan ini kayu berwarna kelabu. This is open grain wood, open pore wood. Memang berasa sangat mewah di sini. Perkara kelima yang you kena tahu mengenai kereta ni, since dia plug-in hybrid lah, you elok kalau you charge setiap hari di rumah. Kalau you charge setiap hari di rumah, you boleh dapat lebih daripada 50 km pemanduan secara elektrik sepenuhnya. So kalau you charge dia setiap hari dan you pergi balik kerja, saya rasa mungkin sebulan lebih 2 bulan sekali baru you isi minyak kereta ni. Perkara keenam yang kena tahu pasal kereta ni lah, dia memang sangat menjimatkan. Dan kalau you sentiasa charge dan jaga dia, you boleh dapat 8.7 liter. You hanya akan menggunakan 8.7 liter untuk setiap 100 km. Satu pencapaian yang kira agak bagus untuk sebuah SUV keluarga premium bersaiz besar seperti ni. Yang ketujuh, dia punya exterior. Exterior dia ni memang daripada generasi pertama sampai sekarang tak banyak sangat berubah, walaupun ianya nampak dah evolve lah over the 20 plus years. Tetapi dua-dua generasi sampai sekarang luar dia nampak sangat anggun dan sangat menarik. Dia punya Swedish design sensibility yang menghasilkan permukaan luar ataupun reka bentuk luar
yang timeless dan evergreen. Kekelapan yang you kena tahu pasal kereta ni memang direka bentuk untuk keluarga, jadi dia punya practicality dia cukup bagus. Dan of course antara benda yang kita selalu akan highlight adalah dia ada satu booster seat di barisan kedua, di mana kalau you ada anak kecil tak payah bawa kerusi booster. Kalau umur dah dalam 7-8 tahun dah besar sikit tu, boleh duduk terus kat atas booster seat dalam kereta ni. Perkara ke-9 yang you kena tahu ialah kereta ni menggunakan Android Forecast. Jadi dia punya entertainment system, semua paparan maklumat dia sangat familiar untuk mereka-mereka yang menggunakan telefon Android. Dan semua adalah seamless daripada map ke sini, tunjuk ke sini sampailah ke head-up display, semua seamless. Cuma kadang-kadang mungkin ada the usual lah software glitch ke apa ke, but other than that, this is one of the best entertainment system yang you boleh dapat yang seamless. Yang ke-10 kita tahu kereta ni ada one pedal driving mode. So you bolehlah belajar menggunakannya supaya lebih menjimatkan. Every time you lepas minyak dia boleh masuk ke regen terus. Tapi dia punya regen ni kadang-kadang kuat, kadang-kadang tak kuat. Saya pun tak pasti kat mana nak adjust dia punya kekuatan regen tu. Tapi ada ciri tu. Yang ke-11, kereta ni mempunyai air suspension dah. Jadi bila you memandu long distance memang selesa. Kalau dalam bandar pun bila you lalu speed bump ke apa ke, kereta tidak melantun-lantun. And this is one of the most useful feature of this car bila kita nak kira comfort untuk sebuah family SUV. Yang ke-12, kalau you turunkan dua barisan belakang, kereta ni memang boleh bawa banyak kargo. Tapi of course bila you naikkan 3 barisan, dan dia akan ada isu di mana you kena bersempit-sempit sikit lah, ataupun you kena travel very light bila you travel with 7 people in the car. Kalau kita kirakan towing, kat Malaysia orang tak banyak towing, kereta ni boleh bawa hampir 2 tan trailer yang you boleh tarik. So kalau kita nak tarik motor ke, I don't know, quad bike ke apa ke, boleh kat belakang tu. Ciri ke-14 yang you kena tahu ialah kereta ni datang dengan sound system yang power. Di Malaysia datang dengan Bowers and Wilkins. Ada berapa banyak speaker semua tak tahu, 16 ke 20 speaker. Tiap-tiap barisan ada speaker, bukan saja di pintu tapi juga di bumbung sampailah ke barisan ketiga. So duduk mana pun sound tetap power. Ini adalah SUV yang datang dengan sistem all-wheel drive version T8 twin engine ni. So ini akan memberikan you keyakinan yang lebih bila you nak tackle jalan-jalan bukit, jalan-jalan kampung yang you tak biasa dan tak familiar tapi nak bawa laju sikit. Yang ke-16 you kena tahu, walaupun kereta ni ada 3 barisan tempat duduk, tapi saya rasa yang barisan ketiga tu sesuai untuk anak-anak sampai umur lebih kurang 12 tahun je lah. Kalau you paksa orang dewasa duduk kat belakang tu, mungkin dia orang akan komplain. You tak sampai ipoh lagi dia nak suruh berhenti lah. Kereta moden ni memang banyak, very clean, tak banyak butang. So that makes it look very nice. Tapi bila you nak ubah sesuatu, you memang kena call it up on the screen lah. So itu sesuatu yang mungkin akan annoying untuk mereka-mereka yang suka nak fiddle dengan benda ni. But if you are a passenger, then it's fine. Dekat driver ni adalah cukup butang-butang ni nak kawal basic function. Kereta ni dia punya bateri hampir 20 kWh, 18.8 kalau tak silap saya. Dan benda yang ke-18 yang you kena tahu ialah kadar pengecas dia boleh terima, tak silap saya 3.5 kot. Tapi teori saya charge di rumah dengan 7 kW, nampaknya macam hanya memerlukan 2 jam lebih untuk penuh balik. Perkara yang ke-19 yang you mungkin nak tahu ialah harga dia lah. Kereta ni harga dia RM450,000. Of course this is hybrid lah, so dia mahal sikit. Dulu ada version yang petrol biasa, tapi sekarang dah tak ada dah. Ini saja yang ada ditawarkan di Malaysia. Perkara ke-20 yang you kena tahu, banyak kereta-kereta moden ni, termasuk jugalah XC90 ni, dia punya software tu kadang-kadang ada glitch. So bila ada glitch, you kena tunggulah dia punya OTA update. Dan baru-baru ni untuk Volvo, dia punya OTA update mendatangkan kesan kepada dia punya braking system kepada setengah-setengah kereta. Tapi dah diperbaiki lah. Tapi itulah dia nature of all these new and modern cars. Volvo XC90 ni terus popular sebagai SUV keluarga lah. Ramai orang cari kereta ni at second hand market. Sebab dekat second hand market, dia becomes very good value for money. Kereta yang umur 5, 6, 7 tahun mungkin dah boleh didapati pada harga lebih kurang 200,000 ataupun kurang. Kereta yang mungkin umur 3 atau 4 tahun mungkin masih lagi berharga 200,000 lebih. Tapi for what you're getting from that price, memang saya rasa susah nak lawan dia punya value for money. Okay, sampai situ je video kita kali ni. Tolong komen banyak-banyak. Korang suka tak XC90 ni? This is one of my most favourite family premium SUV. Okay, kalau korang tengok sampai penghujung ni, tekan butang like. Dan kalau ada member tengah cari SUV premium, mungkin second hand pun, tolong kongsikan video ni dengan diorang. Yang mana belum langgan, tekan butang langgan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.